Welcome to our channel guys. So today Bongkar Seram akan bermula dengan episod pertama guys. Woo! Sebenarnya aku nervous guys. This is our first episode guys. Sebab tu aku nak cakap awal dengan korang guys. Kalau aku ada terkasar bahasa ke ataupun tersalah sebut kataan pun, aku minta maaf awal-awal guys. And then guys, sempena bulan Ramadan ni guys, aku nak ucapkan korang semua, kawan-kawan aku yang Muslim, and then pendengar-pendengar kita orang ataupun bakal subscriber dan pendengar kita orang nanti, aku nak ucapkan dekat korang selamat berpuasa guys. So, tanpa melengahkan lagi guys, aku nak menjemput kawan baik aku sendiri. Memang best mate aku lah. Senang cerita, memang best mate aku sangat-sangat. So, kita perkenalkan one of our crew member untuk Bongkar Seram, Felipe. Woo! Aku nak kenal dengan korang juga. Aku panggil dia P. So korang senang lah nanti. So macam siapa P? Siapa Felipe? Sebenarnya aku panggil dia P lah. Nama penuh dia Felipe. So Felipe ataupun P, apa khabar sekarang? So far sihat. Sihat? Ya, so masih sihat. Aku difahamkan kau masih study lagi kan? Masih. Sekarang ni aku masih on my final year lah. Oh, final year dah? Habis. Steady lah. Kau ambil apa? Ambil engineering lah. Budak-budak engineering guys. Steady ya kawan aku tu. Aku tu. Biasa-biasa Biasa-biasa je. Belum tu kita ngopi dulu. Boleh. Yang kat rumah pun sebelum korang dengar cerita korang pun semua, korang nak dengar lebih lanjut cerita kami orang, korang jangan lupa untuk subscribe channel kita orang, tekan like dan tekan bell notification untuk korang dapatkan lebih lagi, banyak lagi maklumat and then tentang konten-konten terbaru kita orang. Okay guys, so aku minum dulu ya. Mantap. Sedap kopi. Sedap. Aku ada satu tagline ni yang kita orang ada macam pekerja Indonesia yang sama kerja dengan tempat aku lah. Dia selalu cakap dengan aku jadi, "Gak ada kopi." Nggak mantap. Sedap kan? Minum kopi time-time ni sedap. Serius. Kau memang selalu cakap kan? Tak, hari ni aku bertenaga sikit sebab this is our first episode kan? Mestilah aku bertenaga sikit. So, Kita chill sikit. kita chill sikit. Kita cerita, kita chill. Kita nak dengar cerita kau. Dah masa kita seram. Seram. Kita chill, ngopi tu. Macam tu. Okay. Untuk kali ni guys, aku nak tanya. Soalan ni aku akan tanya dekat mana-mana guest yang akan datang in the future guys. So aku nak tanya juga dengan kawan baik aku sendiri ni P. Sebelum kita mula dengan tajuk utama kita hari, aku nak tahu juga, sebelum ni kau pernah tak ada pengalaman-pengalaman seram yang kau alami? Contohnya dari sekolah rendah ke, sampai sekolah menengah ke, dan sampai ke waktu kau belajar sekarang lah. Ada tak kau encounter benda-benda yang pelik? Kalau nak cakap pasal encounter pernah tengok hantu, so far tak pernah. Tak pernah. Tapi masa aku sekolah rendah, aku dengan kawan aku ni kan suka main basikal macam biasa. Kita zaman 90-an kan suka main basikal masa kecil dulu kan. Wow. So ada this one time, masa ni hujan panas. Hujan panas. So aku dengan kawan aku ni tengah bermain basikal. And then ada kita orang selalu pergi dekat area ni perumahan kita orang. Ada jalan belakang. Jalan belakang tu jalan hutan. Dia shortcut untuk pergi ke pasar. So rumah kita orang ni dekat dengan pasar sekitar. So kita orang bawa basikal, kayu basikal ke atas. Tapi masa tu naik bukit. So kita orang tak dapat kayu. Just bawa macam tu, just jalan kaki lah. So masa tu kebetulan hujan panas. And then ada satu rumah yang terbengkalai dekat atas kan. So dekat area rumah kau juga kan? Dekat belakang rumahku. Tapi jalan tu agak seram juga sebenarnya. Tapi masa tu kita orang tak lalai kan. Tak kisahlah. Tak kisah, sama dia siang kan. So kita orang bawa basikal macam biasa kan. Nak pergi kedai dan pergi pasar. So masa tu hujan panas. Tapi hujan panas tu dia macam makin lebat. Hujan panas? Hujan panas. Tapi dia makin lebat? Dia makin lebat. Tapi hujan tu dia memang panas. Oh. So kita orang
bawa basikal macam biasa. Lepas tu kawan aku dia pusing belakang. Bila dia pusing belakang, dia suruh aku laju. Gerak. Aku pun macam faham. So aku gerak sekali lah. Kayu basikal laju, kita orang kayu laju sampai dekat ujung, dan baru dia cerita. Dia cerita bila dia pandang belakang, dia nampak satu entiti manusia, tapi masa tu hari hujan. Dia macam, bagi aku tu macam consider aku hujan. Hantu hujan guys. Hantu hujan. That's my first. Ada kepala ke? Aku just dengar apa yang kawan aku explain, so aku cerita balik lah. Benda macam tu. Ni mind blowing guys. Serius mind blowing guys. Hantu hujan. Aku tak pernah lagi dengar man. Aku sebenarnya pun nak percaya ataupun tak pun, aku pun tak tahu kan. So bila dah berumur macam ni kan, dah tinggal something my childhood memories yang pernah tengok pernah tengok benda-benda macam tu kan, aku macam okay, aku pernah dalam experience benda macam tu, cuma benda dalam seram juga hantu hujan pagi-pagi ni guys, siang-siang lah, sebab hari siang kan, masa tu pukul 1 petang. Lepas sekolah, habis sekolah kita orang main lah. Kita orang tak mandi, kita orang main kan. Gila amat, gila. Kalau tak, yang ni kan yang ni petua yang aku dapat daripada datuk aku sendiri, mendiang datuk aku. Dia cakap kalau korang tengah-tengah korang jalan ke, jalan kaki ke, kat luar ke atau apa semua kan, kalau hari hujan, terutama hari hujan panas tu, yang ni kepercayaan orang-orang tua dulu lah, nak percaya ke tak nak percaya tu aku terpulang dengan korang. Okay? Ini terpulang dengan korang. So kalau korang nampak ataupun dalam situasi tu korang berdepan dengan hujan panas, datuk aku selalu cakap ambil daun, petik daun, letak dekat telinga, terutama daun lalang. Daun lalang. Yang ni betul guys. Aku buat benda ni sampai sekarang tau. Kalau aku, walaupun aku dah tua, taklah tua sangat lah. I still muda lagi kan. Sorry, aku still muda lagi. Aku taklah tua sangat. Tapi sampai umur aku sekarang ni kan, kalau aku encounter dengan hujan yang panas tu, hujan-hujan panas, tiba-tiba pandai hujan, aku ambil lalang, aku letak, selitkan di bahagian telinga ni, aku letak je. Yang ni kepercayaan kolot lah, orang-orang tua tu. Tak tahu betul ke tak. Masa tu sebenarnya kita orang memang ada letak sebenarnya. Oh, ada letak eh? Kau tahu juga letak tu man? Aku sebenarnya ada diajar something daripada parents aku kan. Dia suruh kalau setiap kali hujan panas, dia suruh cabut apa tadi? Lalang kan? Terakan sini kan? Lalang tu. Terakan sini kan? Kita orang buat lah benda macam tu masa hujan panas. Tapi masa kawan aku tengok kan, mungkin masa kita orang sorong basikal tu, mungkin benda tu dah jatuh kan. Asal kita pun tak, masa kita orang tengah cakap apa masa tu, tiba-tiba dia pusing belakang, kita orang pun gelabah kan. Aku pun gelabah tengok kawan aku kan. So aku ikutlah sekali gelabah. Sebab aku terus je, Pak. Sorry. Tak apa, aku terus je. Aku minta maaf, aku mencelah kau pula. Masa dia cakap, dia suruh aku berlari kan. Aku tahu di belakang juga. Aku memang tak nampak apa-apa. Tapi dia nampak. So dia macam, dia punya reaction tu kan, dia macam gelabah kan. So aku macam, I need to run lah. Masa tu aku aku pergi je lah. Aku pun gelabah juga. Ni kalau ada lagu background man, dia macam run. Dia boleh jadi man. Dia macam meme kan. Dia macam meme. Tapi time tu kau encounter benda tu kan, ada tak meremang dulu? Meremang. Dia automatik kau meremang. Dia bila kawan aku tengok benda ni, dia suruh gerak. Kau tak nampak kan? Aku nampak, tapi dia punya reaction kan, dia bagi aku yang nampak. Aku yang pula yang nampak takut dan seram. So masa dia buat macam tu kan, aku start meremang. So aku just pergi lah. Dia 10 je lah. Lari lah kan. Tapi masa tu aku yang depan lah, kayu basikal. Takkanlah nak tunggu lagi kan. Benda dah jadi, seram. Kalau aku seram, aku lari. Tapi masa kita orang kayu basikal kan, aku masih kat toilet belakang. Tapi tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa lah. Muka kawan aku dia macam pucat lah.
Di depan dia ibarat benda tu memang dah dekat. Oke guys, kau ada lagi tak pengalaman seram kau? Yang kau cakap dengan aku tu, yang kau cerita kat aku tu. Masa kau aktiviti mesti ke tu? Aktiviti you aku kan. Yang tu seram. Yang tu serius seram. Aku dengar kau cakap hari tu pun aku meremang. Okay, kita start dari you dulu kan. Aku masa tu aku memang dekat universiti aku lah. Which is masa tu kita orang ada satu aktiviti fakulti lah. Fakulti punya program kan. So fakulti punya program ni dia orang bawa student pergi luar. Macam kita orang student engineering kan. Macam subjek water kan, air kan. So kita orang pergi berkelah dekat tempat yang ada sungai. Ada sungai berkaitan dengan air kan. So on the way masa lampas kan, aku just relax, tak ada apa-apa. Tapi masa dah nak dekat dengan tempat kan, aku start rasa macam ada vibe yang tak kena dengan. Vibe yang mana? Dia macam vibe yang badan kau rasa tak selesa. Faham tak? Dia macam badan kau geli-geli ya. Oh, environment kau rasa environment aku macam tak selesa bila sampai dekat tu macam ni kan. Sebab apa, Mat? Aku pun tak tahu, badan aku dia automatic bagi reaction yang tak selesa. Macam badan dia bagi signal something. Dia bagi aku signal macam tempat ni tak selamat untuk kau. Tapi aku just macam follow lah. Follow aktiviti fakulti kan, aku have to do lah. So aku duduk sebelah kawan aku, nama dia Farid. Masa tu aku bercakap dengan dia. Bercakap. Masa tu keadaan dalam bas tu memang sunyi betul lah. Betul-betul sunyi kan. Sebab all pagi kan, so student pun semua letih. And aku dengan kawan aku ni Farid bercerita sampai dalam perjalanan 2 jam. So kita skip that part lah, which is bila kita dah sampai student. Aku keluar bas, aku ambil barang aku start record video. Sama satu role aku adalah menjadi media. So kerja aku memang record video apa semua kan. Masa tu aku tak nampak apa-apa sangat. And then kita orang just buat aktiviti macam biasa, makan-makan, aktiviti yang macam barbecue, and then berlari-lari, bersukan neka apa semua kan. Tapi apabila kita orang pergi ke tempat yang mandi, aku nampak something which is benda yang aku tak expect untuk nampak. Aku nampak benda yang aku nampak dekat YouTube, aku nampak in real life. Mat. Dia apa, Mat? Nampak? Aku dapat cakap benda ni memang hantu lah. Hantu apa? Since dia dalam air, secara logiknya memang hantu air lah. Hantu air? Bagi aku sebagai orang yang first time tengok benda macam ni selama aku hidup kan, benda tu bagi aku agak seram lah. Tambah lagi aku pakai spek. Bila aku tengok benda tu, aku buka spek. So aku tak sanggup nak tengok benda macam ni. Kau rabun kan, Mat? Kau sama macam aku juga kan? Kau rabun kan? Aku rabun, yes, aku rabun. Masa tu aku pakai spek. Once aku tengok benda macam tu dekat air, aku buka spek aku memang tak nak eye contact dengan benda tu. Sebab apa yang aku tengok dekat social media, aku kan kadang-kadang aku suka baca artikel apa semua, baca-baca. Kadang-kadang kita tengok cerita dekat YouTube apa semua kan. Ada part yang aku rasa macam aku take note on a certain video kan, which kalau kita buat eye contact dengan benda alam gaib, benda tu akan follow kita kan. So aku take note dalam benda tu. So aku decide untuk buka cermin aku. So aku rasa aku takut. Aku tak sedia untuk hadap benda macam tu. Mat, sekarang kau cerita hantu air ni kan,
hantu air tau. Lalu kalau kita dengar tentang lembaga-lembaga yang dalam air ni, dia ganas tau. So, kau boleh describe ke tak? Macam mana muka paras dia orang, rambut dia orang ke, the figure. Kau boleh describe tak? Sebab yelah macam aku tak minta guys, aku tak minta untuk aku tengok benda ni Aku tak pernah minta sekali pun. Dan aku tak nak pun tak tengok benda ni. So, just maybe pendengar-pendengar kita, orang yang tengok ni, nak tengok, nak tahu macam mana rupa yang kau nampak tu, Mat. Figure dia lah. Figure yang aku nampak dekat dalam air tu kan, dia seolah-olah macam dia macam perempuan tau. Oh, perempuan. Dia perempuan. And berambut panjang, mata dia merah. Serius, sumpah merah. Merah yang Tapi dia tak merah yang pekat sangat lah. Dia macam merah yang macam cherry, yang gelap-gelap sikit. How I see, because masa tu aku just nampak sekali emas. Kau nampak macam a few second lah, just split second kau nampak macam sup macam tu At first masa aku tengah record video, aku nampak. Tapi dia tak ada dalam video, aku tak nampak pun. Oh, tak ada dalam video. Bila aku record kan, bila aku record video kan, sebelumnya kita record video, kita tengok phone kan. Masa tu aku memang tak nampak apa-apa. Kau tak nampak? Aku nampak once aku get off my eyes from my phone. Bila aku macam ni, aku nampak. Dalam video tu tak nampak? Aku tak nampak. Bila aku tengah record kan, aku record balik, aku memang tak nampak apa. Kau ada nampak footage kau balik? Ada tak? Dalam tu tak ada? Tak ada. Aku nampak bila benda tu bukan teknologi lah. Dia macam phone kan, ni phone kan, ni the real scene kan, scenery of the, kira macam pemandi kan. Bila aku alih phone aku nampak dengan mata aku sendiri kan. Memang ada. Tapi bila aku letak phone aku balik, rakam phone balik, tengok dengan phone aku, memang tak ada. Masa tu kau nampak lembaga tu, memang satu lembaga tu je lah ramai. Dia bukan satu. Aku nampak, first aku nampak memang satu lah. Tapi bila aku tengok the whole area kan, macam kawan-kawan aku yang lain yang tengah mandi situ kan, ada berapa kira macam 8 ke 7 ke 8 lembaga tu. Lembaga lah. Banyak. Tapi lembaga ni dia tak kacau orang. Dia tak kacau orang. Dia macam seolah-olah dia tunggu something. Gila kan. Sebab kalau kita tengok dekat artikel, mana-mana artikel kan, benda ni dia tunggu makanan. Faham. Dia nak mangsa juga kan? Dia nak mangsa. Yang ni pengalaman aku sendiri lah kan. Aku tak adalah encounter benda tu. Masa tu kita orang, aku, adik aku, cousin aku dengan kawan aku seorang ni, kita orang pergi hiking tau. Hiking kat, aku tak nak sebut tempat tu. Aku tak nak sebut pun nama tempat tu, aku tak nak sebut. Kita orang hiking pergi satu tempat ni. Tempat ni dia ada air terjun tau. Air terjun dia memang cantik. Serius cantik. Dia bertingkat kat Sarawak lah. Yang penting dia memang dekat Sarawak. Sebab kita orang pun base kat Sarawak. So dekat Sarawak lah. Dia punya scenery tu cantik. Kita orang sempat mandi. Aku sempat mandi. Aku sebab aku ni jenis yang suka untuk berenang tau. Sebab kau tahulah aku kalau pergi berenang ni, aku memang favourite. Memang aku favourite guys. So aku berenang. Aku try untuk menyelam tau. Time tu aku nak tengok kedalaman air terjun tu sendirilah. So aku try untuk menyelam sampai ke dasar tu kan. So aku ni menyelam. Bila aku menyelam tu kan, aku rasa macam aku tak sampai tu kat bawah tu. Tiba-tiba kalau aku cerita aku seram. Tiba-tiba kan, tengah aku pergi menyelam tu kan, aku tiba-tiba terfikir benda yang seram tu. Betul yang kau cakap tu. Aku tiba-tiba terfikir tentang hantu air tu. Lalu aku kata,
Aku gelabah time tu. Aku masih ingat, aku tengok yang ni, dalam ni macam ni, so aku tengok atas. Aku tengok atas je ni. Aku sempat, lepas aku nyelam, aku tengok atas balik. Ui, dah jauh sangat aku dah nyelam dalam ni kan. Aku pernah laju-laju, aku tak mandi terus kan. Time tu aku terus tak mandi. Sebab aku dah rasa macam, feeling aku dah rasa macam lain tau. So kat dalam tu aku tak nampak cahaya apa pun. So aku pergi menyelam, aku tak jumpa dasar. So aku pergi atas tu. Tu seram lah bagi aku, seram. And then, seminggu lepas kita orang hiking kat situ kan, ada kejadian. Orang mati lemas kat situ. Mati lemas? Mati lemas guys. Yang mati lemas tu adalah salah satu junior aku lah. Bukan junior you aku, bukan junior sama faculty aku, bukan lah. Tapi dia junior you aku juga. Dia orang mati lemas kat tempat tu lah guys. So aku doakan untuk dia orang punya roh ni aman lah. Sebab aku bersimpati jugalah guys. So mana-mana korang yang tak mandi sungai tu, aku nasihatkan korang semua, be careful. Dalam kita berhuha-huha pun, kita kena be careful lah. Macam tu. Betul kan? Macam yang kau cakap tu, masa benda tu yang kau tengok kan, kawan-kawan kau tahu tak? Kau dah bagi tahu kawan kau tak? Masa tu aku tak bagi tahu siapa-siapa. Tak bagi tahu. Tak bagi tahu siapa-siapa. Sebab kalau aku bagi tahu kan, dia orang mungkin tak percaya lah. Semua kan. So masa tu ada ramai lembaga hitam. Aku nampak few. Ada yang dekat sebelah kawan aku. Ada yang dekat di antara kawan aku. Dia macam, kawan aku ni tengah berenang. Dia tengah berenang kan. Dia happy lah kan? Kita tahu apa-apa dia happy lah. Kalau aku pun mandi kan, aku happy kan. Tapi benda tu dia tunggu je dekat tepi kau. Dia tunggu je. je? Tapi masa tu memang ramai lah student mandi semua kan. Kita orang punya kira batch lah, mandi-mandian, aktiviti. Dia macam biasa kalau kita duduk dekat sungai, kita lepak-lepak dekat tepi batu macam tu kan. Benda tu sebelah kau je. Dia macam aku duduk sebelah kau, macam aku sini kan, kau sebelah ni kan. Benda tu kat belakang je. Tapi dekat di antara contoh ni macam kau dengan aku ni, di antara kita je lah macam tu. Dia macam tu. Tapi benda tu tak kacau. Gila. Benda tu dekat tempat yang terdalam. Benda tu dia duduk, dia tak duduk lah. Dia macam, aku nak cakap dia duduk pun, aku tak dapat tengok kaki dia. Dia bukan, aku tak nampak, aku tak dapat explain sangat. Dia punya posture kaki dia, tangan dia semua. Dia just macam bentuk, dia lurus kan. Tapi aku dapat nampak dia ada rambut, dia ada mata semua kan. Tapi aku tak naik konteks sangat. And then ada dua dekat tempat yang dalam lah. Ada satu tempat ni dekat banyak tu lembaga yang kau tengok. Split second tu aku boleh nampak diorang lah kan. Masa tu aku nampak pakai mata ni, mata ujung. Mata ujung? Mata yang ni kan. Time kau tengok split second tu, then kau buka si mata, tapi kau still boleh nampak lagi lah. Dia macam, dia tak hilang dari pandangan kau juga? Tak hilang. Masa tu aku memang, yelah, kau pakai anak mata, curi-curi tengok lah. Aku pakai anak mata, tengok. Dia cakap aku rabun fully, tak rabun. Aku boleh masih nampak, cuma aku tak nak tengok benda tu clear sangat. Aku just nak tengok benda tu kabur sikit lah. So aku tak nak eye contact, aku tak nak tengok mata dia. Aku just buka mata. Aku memang just prefer tengok, tak tengok muka dia. Bila aku scan, aku tengok, and ada this area yang memang dalam kan, which is tempat yang memang tak ada student main, student semua area tu dalam kan. Ada dua je dekat situ, dengan dua. Tapi lagi ni tempat ni yang dalamnya ada student pun yang pergi situ. Okey lah, nasib baik tak berlaku apa-apa. Ini satu lagi yang kau cakap kat aku tu, ingat tak? Yang nenek kebayan yang kau cakap. Aku kalau kau ada cakap dengan aku tu, yang tu ekstrim juga kan. Yang buat nenek kebayan ni kan. Masa tu aku masih dekat tempat yang sama lah, aku tengah buat video apa semua kan. And then
masa tu buat punya video, masa tu memang dah nak dekat jam maghrib lah, which is pukul 6 lebih 6:30 kan. And masa tu kawan-kawan pun dah start keluar daripada air apa semua. Tapi aku masih record lah, ada video kan, video dia orang keluar daripada sungai, naik tangga kan, naik tangga. So aku shoot lah video tu, shoot. And then ada dekat sungai-sungai kan kadang-kadang ada area yang batu-batu kan. Aku nampak dekat area batu ni dekat ujung kan, dekat ujung. Kat seberang ke? Dia tak lah dekat seberang, dia macam aku consider seberang kan, seberang sungai. Dia memang area batu, which is memang kawasan yang memang tak ada student pun yang pergi situ kan, sebab benda tu jauh kan. Masa tu aku nampak satu entiti warna hitam. Masa tu dia bergerak sikit-sikit. Masa tu dia macam ganggu sikit lah aku punya view kan, so aku tengah record something kan. Masa tu aku memang tengok dekat phone tau. Aku tengok record kan. Kawan aku jalan, naik tangga kan. Dia macam aku tengah record. Lepas tu sungai ni kan dia ada tangga kan. Tangga dia macam tangga yang dibuat oleh owner tempat tu lah. Record. Aku nampak satu entiti hitam kat ujung, which is jadi aku punya gangguan lah. Aku macam record. Oh, ada dalam kamera. Aku tengok dalam kamera, aku tengah fokus dengan kamera aku. So aku nak aku punya position kamera tu dia macam teratur lah. So kita ni media perlu record something yang cantik, view position cantik kan. And benda yang bergerak ni, aku masa tu aku ingatkan benda ni macam benda macam setting kamera lah semua kan. Oh, macam ada gangguan ke? Gangguan lah, so aku macam dia macam zzz, macam tu ke? Tak? Dia bergerak. Oh, ada benda bergerak dalam kamera tu. Aku tengah record macam ni. Lepas tu aku macam apa benda ni? Apa benda yang bergerak ni? Ke ujung-ujung batu kan. So aku macam beralih lah mata aku sikit macam ni. Tengok macam ni kan. Aku tengok macam aku macam melatas sikit lah macam oh shit. Oh. Aku pause video and then aku reset untuk tengok apa benda tu kan. So benda yang macam hantu air tadi kan dah tak ada lagi. Aku fokus dengan benda tu je. Aku tengok. First aku tak expect kan benda tu nenek kebayan kan. Kau memang nampak figure dia. Yang ni nampak sebab bila aku nampak nenek kebayan kan, dia trigger something dalam kepala aku, which is benda yang aku pernah tengok dekat YouTube. Kan dia ada satu klip kat YouTube yang ada short clip yang ada family ni tengah bermain kat sungai semua. Aku rasa macam aku pernah tengok lah. Dia klip tu dia 30 second ke 1 minute tak aku. Dia exactly sama rupa nenek kebayan tu, exactly sama apa yang kita tengok, apa yang aku tengok kat YouTube. Dia jalan sekejap, so dia patah balik. Kau memang nampak sebiji, sesusuk, macam mana nak cakap guys, setubuh, tak tahu guys. Korang komen apa, aku tak tahulah. Memang nampak sosok, sosok nenek kebayan tu lah. Nampak? Sangat jelas. Apa? Colour figure, rambut dia macam berubah-ubah macam tu. Figure tu macam mana kan? Kau nampak muka dia tak? Nampak muka? Muka tak, aku tak nampak muka. Dia membelakangkan kau macam ni, bertongkat tak? Dia bertongkat. Dia membungkuk. Dia membungkuk macam ni. Dia gerak so slow. Oh dia, dia jalan macam slow mo. Dia bertongkat lah, dia bergerak kan. Masa tu aku tak terfikir nak sebut, aku tak tahu kan apa benda tu kan. Aku nak sebut nenek kebayan pun macam aku tak terfikir pun nak sebut. Aku cuma hantu, shit. Aku terpaksa, aku have to cut the video and then jauh lah.
Tak, masalah sekarang ni, kau still ada tak footage tu? Tak ada. Tak ada. Kau dah delete Aku masa tu once aku dah compile video dia kerja video kan. Aku dah tengok lagi dah video tu. Aku dah settle kerja aku submit video aku delete balik footage yang lama. Aku pernah tengok benda macam tu. Oh, kau tak ada tengok balik file-file video kau ke? Yang macam benda footage tu, benda yang aku record tu sebenarnya ada dalam footage. Oh. Tapi aku je yang nampak. Orang lain tak nampak. Oh, tapi tak ada dalam footage kamera tu lah. Aku record same thing kat tempat yang sama. Tapi contoh bagi aku contoh. Aku record. Benda tu memang aku nampak dekat kamera. Tapi bila aku suruh kau tengok kamera aku, kau tak nampak. Faham tak? Oh, faham. Tapi kau nampak lah kan? Nampak. Aku je nampak. Mata aku memang surprisingly memang boleh nampak benda macam tu lah for the first time kan. So dia macam aku curious juga lah. How aku boleh nampak benda macam ni. Serap Yang satu lagi, aku nak cerita satu benda yang agak seram, extra sikit seram. Which is apa tu? tempat satu lagi. Kita orang ada dua aktiviti di kayu. Satu mandi, kedua pun mandi. Oh, yang ni sama juga? Tempat sama ke? Tempat yang lain? Lain tempat. Lain tempat? Yang tempat satu lagi ni, kita orang tak mandi. Kau tak cakap dengan aku lagi kan benda ni kan? Mandi aku orang cerita lagi. Oh, yang ni eksklusif kan? This place, aku tak ingat dekat mana. Okay. Aku mention dalam video, benda tu dekat. Hah? Okay. Yang masa tu dekat air tu memang tak ada apa-apa lah. Tak ada apa-apa, memang tenang, chill. And aku memang totally tak nampak apa-apa dekat air. So tempat tu, air dia memang tak dalam. Dia punya kolam tu dia bukan sungai, dia memang kolam. Kolam memang dibuat lah. Dia macam tanah sendirian. Kau buat kolam, dan air gunung pun mengalir untuk benda tu di kolam kan. Oh, naturally lah air tu flow dari sungai lah kan? And then benda yang seram sebenarnya, benda tu bukan dekat air. Benda tu dekat pokok. Yang ni macam aku tahu je. Aku tak nak sebut. Jadi Kak Pon Kak Pon. Kau cerita macam tu lah. Ada satu part cerita ni kan. Aku serius lah. Bab macam ni aku serius sikit lah. Okay. Benda tu dia tak seram sebenarnya. Dia okey lah kalau kita tengok dari segi, kalau kita tengok cerita seram kan, benda tu nampak seram kan. Tapi benda tu kita nampak seram. How? Benda tu macam kita biasa. Tapi lebih misteri. Kau nampak figure muka ke? Aku nampak figure muka. Tapi benda tu sangat misteri. Dia tak nampak buruk, dia tak nampak seram. Pucat? Tak. Misteri. Cantik. Baju? Serius. Putih lah. Baju putih? Baju putih. Dia ada ramai sebenarnya. Tapi masa tu ada satu chalet kan dekat atas tempat ni kan. Ada chalet kan. Kan ada satu macam tempat turun daripada chalet tu kan. Benda tu dekat celah-celah pokok, celah-celah chalet apa semua, dia orang just berdiri. And aku tak pasti benda ni hidup di alam mana kan. Sebab dia orang bergerak macam manusia, jalan semua. Masa tu aku macam pelik lah. Dia orang ni hantu ke apa. Tapi masa tu aku fikir
benda ni adalah manusia biasa tau. Manusia biasa kan. Bila aku kan masa tu aku tengah angkat barang aku. Kau tak fikir apa-apa lah time tu? Aku tak fikir apa-apa. Aku tengah bawa barang aku semua, bawa barang dari bus kan. Barang-barang nak drop dekat satu tempat. Ada point kita orang student point kan. Checkpoint lah, checkpoint Student lah, kita orang letak something kan. Aku tengok dekat atas, tapi aku tak tengok, aku just tengok je. Tengok. Tapi masa tu, masa tu. Yang tu, okey, yang ni serius. Dia berjalan tak? Dia berjalan, dilimpas aku, ada satu sosok dia limpas aku tau. Tapi sosok tu, dia macam manusia biasa sebenarnya. Tapi what outstand the most is dia orang pakai baju putih semua. Pakaian macam biasa, cuma putih lah. Aku almost nak curse, guys. Aku tak tahu apa benda tu. Kalau korang tahu, aku rasakan maybe benda tu bukan Kak Pon kot. Apa? Aku rasa tu. Aku tak nak sebut yang tu juga. Maybe mula dengan B. Korang tahu. Korang yang tahu, korang komen. Aku tak tahu guys. Benda tu aku rasa. Aku pun pernah rasa benda. Tapi masa tu aku just macam maybe. Aku tak fikir pun benda macam tu. Aku just macam mungkin orang sini kan, orang situ, orang yang dan jalan kan. Makin dekat aku dengan benda manusia kan. Dia macam transparent sikit tau. Dia macam ada berkabus ke? Dia macam berkabus sikit. Masa dah berkabus kan, aku diam. Aku terus tak decide untuk tak tengok lah. Walaupun benda tu dekat, lalu kawan. Dia macam aku kat sini, dia macam jarak 30 meter yang tu lah. Tapi dia orang tak kacau kita. Dia orang selalu lalu. Banyak. Dekat banyak tak? Dalam 12 ada perempuan, ada lelaki. Oh, yang ni bukan. Tapi muka dia orang tak buruk. Muka dia orang memang sedih. Oh, aku tak rasa ni Kak Pon. Aku sure sangat benda ni bagi aku memang punya. Aku rasa sama. Tapi pakaian dia orang tak macam yang kita tengok ataupun yang tak sama macam apa yang kita baca dekat artikel kan. Dia orang pakai baju jubah putih, topi putih kan. Dia tak. Pakaian dia orang macam kita je. Tapi serba putih. Putih. Muka dia orang sangat berseri macam kita. Sangat putih. Yang lelaki semua ada rupa. Yang perempuan semua ada rupa. So memang handsome, memang cantik kan? Macam tu lah. Misteri guys. Okay. Tempat tadi yang kawan aku ni mention kan, kita orang akan kan dia. Kita orang akan beep kan dia. Ini untuk menjaga privasi tempat-tempat peranginan tu lah. Bukan apa, kita orang tak nak benda ni menjejaskan ataupun yang ni lah. So, siapa yang tahu-tahulah tempat tu macam mana. Kita orang tak nak ada apa-apa isu. So, kita orang minta maaf in advance. Sebab benda ni jadi kat beliau ceritalah dengan kita orang. So, tak dapat nak cakap apa. Tapi yang part ni aku rasa lagi seram daripada nenek kebayan ni. Sebab yang ni bunian tau guys. I don't think this is Pontianak. Sebab ada lelaki. Takkanlah lelaki Pontianak guys. Betul tak? Betul. Korang percaya kan? Korang pun setuju dengan aku. So aku rasa benda ni probably bunian lah. Bagi aku memang bunian lah sebenarnya. Masa tu aku gila lah. Shock juga lah sebenarnya kan. So apa yang aku mampu buat is aku santai lah dengan kerja apa semua kan. Kau santai lagi Mat. Kau boleh santai lagi Santai lah. So yang tu yang consider as my
second, tak silap aku second ke first trip. Tak ingat lah. Tapi masa tu ada part yang ada satu masa macam pukul 4, pukul 5 petang macam tu kan. Masa tu aku dah start macam tak apa, aku malas nak fikir benda seram-seram ni, aku just enjoy kan. Masa kau tengok benda tu agak-agak dalam jam berapa? Memang dah time-time nak malam ke? Tengah hari. Tengah hari? Tengah hari. Kau sure tu bukan manusia lah? Aku dapat sure tu bukan manusia lepas aku tengok dia betul-betul. Wow. Sebab kau buat apa dekat hutan kau pakai baju putih kan? Kau pakai dress putih, kau pakai baju baju smart-smart tempat berkelah macam tu. Kau pakai baju putih macam lelaki kan, kau pakai baju putih, lepas tu kau pakai seluar hitam, kau panjang. Kau pakai kasut kulit, kau buat apa pakai kasut kulit dekat tempat-tempat yang untuk orang mandi kan? Yang tu tadi kau cakap semua serba putih kan? Yang tu perempuan. Yang tu perempuan. Yang lelaki? Appearance tu? Muka dia orang memang macam ada rupa lah, kira handsome lah tadi kan. Pemakaian dia orang macam mana? Memang Putih, tapi putih. lelaki lain sikit. Lelaki dia memang masih putih. Aku hanya mampu cakap yang dia orang memang rupa dia orang memang penampilan dia orang memang berseri lah. bersih lah. Bersih, tak ada foto. Bersih, tak ada foto. Tapi aku cakap tadi pukul 4, pukul 5 macam tu kan. Dia orang start tu menghilangkan diri. 4-5 petang tu. Dia orang dah start macam berkurang lah. Tak nampak lagi dah entiti dia orang. So malam, korang bermalam sekali ke? Kita orang tak malam, kita orang sampai pukul 6 macam tu je. Oh. Kita orang makan-makan, dia makan-makan, BBQ Then, semua kan. balik. Kita orang balik lah. Oh. Yang ni universiti punya program juga? Sama juga fakulti punya program, tapi ni bukan fakulti punya program. Dia masih under fakulti, tapi ni club punya program. Faham. The bad part is aku hilang ingatan.